Korang ada tengok tak berita berkaitan dengan orang kata kerajaan Malaysia ada orang kata jual diesel ke Filipin. So guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Berita ini aku ada tengok lah daripada kata influencer-influencer pembangkang lah. Yang mana kalau kita rujuk balik dan Syah Jalil juga ada isukan pasal benda ini. Dan bila aku tengok dan siasat posting-posting mereka ni merujuk kepada posting daripada Philippine Star. Dan Philippine Star pun ada orang kata declare perkara ini, dan posting tu mestilah ada lagi. Dan tetapi kalau kita tengok kepada posting daripada Esrawadi, ini Malaysia punya lah, kerajaan nafi hantar 329,000 tong diesel ke Filipina, jangan sebarkan bla bla bla. Tapi bila aku klik pautan ini, jom kita tengok. So aku klik ni, apa keluar? Halaman tidak dijumpai. Tetapi ada daripada 11 April punya berita dekat BH, berita harian. Dia ada still lagi info pasal ni, yang mana kira-kira 329,000 tong ataupun 52.311 juta liter diesel daripada Malaysia telah dihantar ke Filipina, sekaligus menambah bekalan bahan api negara itu ketika pasaran minyak global berdepan ketidaktentuan susulan krisis di Asia Barat. Ketibaan terkini diesel yang diperoleh kerajaan itu menyusuli penghantaran pertama sebanyak 142,000 tong ataupun 22.578 juta liter dari Jepun pada 26 Mac lalu. Ia selaras dengan arahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Di bawah Perintah Eksekutif 110 bagi memastikan bekalan minyak yang stabil dan mencukupi dalam keadaan ketidaktentuan pasaran luar yang meningkat. Dalam satu kenyataan pada Sabtu, Setiausaha Jabatan Tenaga DOE Sharon Garin berkata ketibaan penghantaran kedua itu mencerminkan usaha berterusan kerajaan untuk meningkatkan bekalan domestik ketika ketegangan di rantau teluk terus memuncak. Penghantaran terbaru dari Malaysia ini terus mengukuhkan kedudukan bekalan kita pada ketika risiko luar masih wujud dan situasi di Asia Barat terus tegang. Kerajaan mengambil langkah terancang dan berpenangan jauh untuk menambah bekalan sedia ada, menyokong sektor penting serta memastikan negara bersedia menghadapi kemungkinan gangguan dalam pasaran minyak global. So, aku nak bacakan daripada Philippine Star. Ini dia, posting 7 April. Kau boleh search je, type je diesel. Yang ini kau boleh nampak dekat sini, yang mana shipment of 300,000 barrels of diesel procured by the government from Malaysia is set to arrive on Friday, April 10. Energy. So kalau kita tengok kat sini, ini posting yang terkini boleh katakan pada 7 April yang lalu. So, apa kesimpulan aku nak buat video ni? Sebenarnya benda ini kau tak perlu hide. Berdasarkan posting-posting, kalau kau Google saja, banyak orang dah keluarkan satu statement daripada berita sendiri, influencer sendiri, lagi-lagi si Mamat ini. Si Mamat ini, lepas itu daripada posting ini dan daripada Mamat ini jugalah yang menidakkan, orang kata, ataupun menafikan statement tersebut. So, apa motif aku nak buat video ni? Bukan isu politik. Ini isu sebenar yang perlu dimaklumkan kepada rakyat. Jangan nafikan. Itu dah menampakkan kebodohan sebenarnya antara kerajaan sendiri, antara JLC yang terlibat, antara influencer-influencer yang bodoh yang tak tahu asyik nak buat konten cepat-cepat. Last, orang kata kebenaran itu akan keluar sedikit demi sedikit. So sebab itulah kerajaan kena cepat ambil tindakan dari segi penjelasan kepada rakyat Malaysia lah. Kenapa? Jangan sibuk nak nafi dulu. Kan? Sebab apa? Zaman sekarang ini zaman yang mana aku rasa of course orang akan dapat dan mudah informasi yang tepat, lebih tepat daripada official sebenarnya. So sebab itulah berhati-hatilah sebagai kerajaan sekarang untuk nak buat pusingan-pusingan ataupun perkara-perkara yang melibatkan informasi untuk spin untuk kuasa anda sendirilah. Aku bukannya fokus kepada isu politik
bukan menjerumus kepada politik dalam isu ini. Cumanya dalam keadaan sekarang ini perlu kita highlightkan perkara yang tak sewajarnya untuk nak di-hidekan lagi dah sebenarnya. Sebab kita pun dah keadaan kritikal lebih-lebih lagi diesel. Lepas itu dah naik diesel. Lepas tu apa lagi barangan, yang mana dah dikeluarkan statement oleh kerajaan dengan mengugut supaya kita ni kena berjimat, ambil langkah berjimat dan sebagainya. Tetapi apa pihak atasan lakukan dengan kereta mewah, dengan apa ke hulu ke hilir, menafikan segala orang kata kebenaran yang orang kata disimpan untuk dimaklumkan kepada rakyat Malaysia. Ini tak wajarlah untuk nak dilakukan. Apa kata korang dalam hal ni? Aku Faizwan. Assalamualaikum.